Ahli Parlimen Padang Serai Azman Nasruddin akan memfailkan permohonan untuk membatalkan pertuduhan Subahat di Mahkamah Tinggi bulan depan atas alasan dakwaan itu tidak berasas dan cacat. Azman hari ini mengaku tidak bersalah terhadap satu pertuduhan bersubahat dalam kes rasuah berkaitan dengan projek penternakan lembu milik Kerajaan Negeri Kedah. Peguamnya N. Surendran dalam sidang media selepas prosiding pagi tadi berkata beliau terkejut apabila melihat pertuduhan itu kerana anak guamnya tidak melakukan sebarang kesalahan berdasarkan tuduhan dikenakan terhadapnya. Katanya beliau telah memaklumkan kepada mahkamah bahawa satu permohonan akan difailkan di Mahkamah Tinggi untuk membatalkan pertuduhan itu kerana ia mempunyai kecacatan dari segi undang-undang dan penyalahgunaan proses. Beliau juga akan mencabar perintah Mahkamah Session untuk menahan pasport Azman sehingga kes selesai, memandangkan wakil rakyat itu mempunyai rekod bersih dan tiada asas untuk menyekat pergerakannya. Azman didakwa telah mengarahkan CEO Kedah Agro Holdings Berhad supaya mengeluarkan surat tawaran kepada ahli perniagaan Hassan Naim Fauzi bagi projek tersebut dan dikatakan telah bersubahat dengan seorang lagi ahli perniagaan, Ahmad Aswad Abu Bakar, yang dituduh menerima RM400,000 daripada Hassan Naim untuk membantu mendapatkan projek itu. Haili Izzati, FNT.